kasih bang. Sama-sama. Alamak. Ali nak pergi mana tu? Hal kau ni sibuk je. Ali tak bijak padan muka. Bye. Aduh, penat aku dengar perangai dia. Ali. Kau nak apa? Tunggulah sekejap, Ali. Korang ni nak apa? Dah lah tu kacau aku. Nanti aku report dekat cikgu. Report lah. Korang tak kisah pun. Betul tu. Korang ni kenapa nak sibuk? Pergilah. Ali, awak okey ke? Okey je. Tapi saya serabut dengan dia orang. Tak apalah, nanti kita cakap sama-sama kat cikgu. Okey, terima kasih. Bangun semua. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Okey, silakan duduk. Cikgu dapat makluman ada orang kata Ali kena buli, betul ke? Siapa yang buli Ali, sila bangun. Yang boleh Ali, datang sekarang. Saya dan kawan saya, cikgu. Apa masalah korang ni? Suka sangat buli orang. Kenapa awak buli Ali? Sekarang saya nak awak minta maaf dengan Ali. Baik, cikgu. Minta maaf, Ali. Yelah. Weh, korang nak tahu tak? Aku tahu sekolah kita ada poster. Oh, ya ke? Wow. Borak apa tu? Baguslah macam ni, berkelompok. Tidaklah bergaduh. Kalau satu kita tegur, bercerai kita robek. Yeay! Ni ke poster tu? Wow, cantiknya. Mereka pun berjanji akan tidak bergaduh dan menjadi 3 sekawan. Setiap hari di sekolah, Ali sering Pengajarannya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah kita menjadi seperti Nizam dan Arif. Sekian, terima kasih. Mereka mengejek